lepas dah bertugas tak balik raya. Tahun ni mesti jadi. Sharifah, Ya, Tuan. saya minta maaf dengan awak. Rasanya awak kena bertugas lagi tahun ni. Sabariah ada call saya tadi. Katanya dia ada hal keluarga yang terdapat dielakkan. Saya dah bincang dengan PP tadi dan katanya kita memang tak ada pilihan lain. Saya faham awak nak bertugas tahun lepas, tapi saya rasa awak kena fahamlah situasi yang kecemasan sekarang ni. Boleh Sharifah? Saya betul-betul minta maaf dengan awak. Baik, Tuan. Saya faham. Terima kasih Sharifah. Sama-sama. Hello. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam, Kakak. Mak, orang ada benda nak cakap ni. Orang tak dapat balik lagi tahun ni, Mak. Last minute kena ganti staf lain. Lah, ya ke? Orang minta maaf, Mak. Orang nak sangat balik beraya dengan Mak. Tak apalah. Mak faham. Lagipun kakak dah balik kan berbuka puasa hari tu sama-sama. Alang pun ada ni beraya sini teman Mak. Kakak tak perlu risau ya. Kakak kerja je elok-elok. Tanggungjawab kakak tu besar. InsyaAllah ada hikmah di hari yang mulia ni. Mak doakan. Nanti-nanti bila kakak free, kakak baliklah. Okey, Kak? Baik, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kakak. Untuk yang tak dapat balik raya, raya tetap raya. Raya adalah tentang kemenangan. Tak kira di mana kita berada dan dengan siapa kita meraihkannya. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kalau aku tak dapat balik beraya dengan keluarga, mungkin ada orang yang lebih perlukan raya ni. Assalamualaikum, Puan. Selamat pagi. Selamat Hari Raya. Waalaikumsalam, selamat raya. Hari ni saya ada bawa anak saya, Wani. Saya dah bercakap dengan Puan Sabariah sebelum ni. Puan Sabariah tak ada ke hari ni? Ya, betul. Puan Sabariah tak ada hari ni sebab dia ada kecemasan yang tak boleh nak dielakkan. Saya dipahamkan Puan dengan Cik Wani ni datang secara sukarela ya hari ni. Lepas bincang dengan Puan Sabariah tempoh hari. Ya, betul. Kalau macam tu, saya uruskan semua. Sementara tu, boleh saya minta IC Cik Wani? IC. Puan boleh duduk dulu? Bagi mak beg ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, masuk. Puan? Ya. Cik Wani, ni pegawai pemulihan kita, Puan Siti. Cepat masuk. Terima kasih Puan Sharifah. Aku Cik Wani boleh duduk. Duduk. Wani okey? Okey Cik Wani, di PSPD adalah proses yang pertama dalam rawatan dan pemulihan di mana kita buat saringan dan penilaian untuk tengok tahap keparahan penagihan Cik Wani. Okey, so boleh saya mulakan? Okey, untuk ujian saringan ketidakupayaan kognitif ni kita namakan USKK. So dekat siapa-siapa pun datang sini memang kita akan buat saringan untuk saya tengok.
Sharifah. Wani, semua dah selesai dah untuk hari ni. Wani dengan Mak dah boleh balik dulu. Nanti pihak AADK akan hubungi awak semula. Jap. Saya tak ditahan ke hari ni? Tak, Wani kan sukarela. Yang ditahan tu di bawah perintah Magistrate. Ya ke? Alhamdulillah, ya Allah. Saya dah siap bawa beg bagai ingatkan kena tidur sini. Mak, awak ni boleh raya lah. Nanti bila awak dah dapat temu janji di AADK daerah awak akan jalani program rawatan dan pemulihan berdasarkan model iPulih AADK. Okey. Terima kasih banyak ya Puan Sharifah. Sama-sama. Kami balik dulu ya. Sekejap sebelum tu, ini ada buah tangan sikit untuk awak dengan mak awak. Terima kasih ya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya juga. Terima kasih. Sama-sama. Awak tak saya ke ni? Ya. Tinggal seorang. Ya. Itulah kita pun sama juga kan. Mata terbayang suasana permai desa. Rindu hati ini ingin ku kembali pada ayah, bunda dan saudara. Tetapi